Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Huda binti Syamsuddin, nombor metrik 072811. Dalam video ini, kumpulan saya akan membincangkan tentang tokoh yang telah dipilih, iaitu Imam Al-Maududi. Beliau ialah seorang tokoh pemikiran Islam pada abad ke-20 yang sangat terkenal dengan perjuangannya dalam menegakkan agama Islam sebagai satu sistem hidup yang menyeluruh. Beliau banyak menyumbang dalam bidang penulisan, politik Islam dan dakwah. Pemikiran beliau lebih menekankan tentang mengangkat hukum-hukum Allah, kepimpinan berlandaskan syariah dan peranan umat Islam sebagai khalifah di muka bumi. Karya-karyanya sangat memberi kesan yang besar kepada kebangkitan semula Islam dan gerakan Islam moden di seluruh dunia. Nama saya Siti Nurul Farah binti Muhammad Arif, nombor metrik 073252. Saya akan menyambut tentang biografi tokoh ini. Nama penuh tokoh ini ialah Sayyid Abul Al-A'la Al-Maududi bin Syekh Ahmad Hasan. Beliau dilahirkan pada 25 September 1903 bersamaan 3 Rejab 1321 Hijrah di Aurangabad, India Tengah. Al-Maududi adalah merupakan anak ketiga kepada Syekh Ahmad Hasan, iaitu seorang peguam yang juga aktif dalam dunia tasawuf. Yang menariknya adalah silsilah keluarganya bersambung dengan Rasulullah SAW melalui Sayyidina Ali dan Sayyidina Hussein, menjadikan beliau ni adalah seseorang daripada keturunan yang mulia. Pendidikan beliau berawal dari Madrasah Furqaniyah, kemudian melanjutkan pelajaran ke Dar al-Ulum Hyderabad. Sejak usia muda lagi, beliau menunjukkan bakat yang besar dalam bidang penulisan. Keistimewaan Al-Maududi juga terletak pada penguasaannya terhadap pelbagai bahasa, antaranya Arab, Parsi, Inggeris dan Urdu, yang membolehkannya menulis dan menyampaikan ilmu secara meluas. Beliau menghasilkan banyak karya penting dalam bidang tafsir Al-Quran, hukum Islam, politik dan sejarah. Al-Maududi meninggal dunia pada tahun 22 September 1979 pada usia 76 tahun. Walaupun jasadnya telah tiada, namun pemikiran dan perjuangannya terus hidup dan memberi inspirasi hingga ke hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Ifani binti Muhammad Azali, memegang nombor metrik 074715. Seterusnya, saya akan menyambung tentang karya-karya Al-Maududi. Antara sumbangan besar Al-Maududi ialah hasil penulisannya yang sangat prolifik. Sepanjang hayatnya, beliau telah menghasilkan sebanyak 138 buah karya yang meliputi buku, jurnal, rencana dan juga risalah. 3 karya utama yang sering dirujuk hingga kini adalah yang pertama adalah Tafhim Al-Quran. Sebuah tafsir Al-Quran yang sangat berpengaruh dan lengkap dalam 6 jilid. Ianya mula ditulis pada tahun 1942 dan mengambil masa yang sangat lama, iaitu sebanyak 30 tahun untuk disiapkan. Karya yang kedua adalah Al-Jihad fi Al-Islam yang diterbitkan pada tahun 1927. Karya ini menjelaskan konsep jihad secara menyeluruh, bukan saja dari sudut peperangan, tetapi ianya juga merupakan usaha berterusan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Karya yang ketiga adalah Asas-Asas Islam. Buku ini memberi penerangan ringkas tetapi padat mengenai rukun-rukun iman dan juga Islam, konsep manusia sebagai hamba dan khalifah serta perangan agama dalam kehidupan seharian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Munirah binti Muhammad Tirmizi bernombor metrik 073882. InsyaAllah hari ini saya akan berkongsi serba sedikit mengenai sumbangan besar Abu Al-A'la Al-Maududi. Jadi apa yang menarik tentang beliau ialah bagaimana beliau menegaskan bahawa tauhid ini bukan sekadar pegangan akidah, tetapi juga asas dalam kehidupan bermasyarakat dan berpolitik. Beliau lantang menolak ideologi barat seperti sekularisme, kapitalisme dan marxisme kerana semuanya memisahkan agama daripada kehidupan. Dari sudut gerakan dakwah, beliau menubuhkan Jemaah Al-Islami pada tahun 1941 yang mana ianya adalah sebuah gerakan Islam yang masih aktif dan berpengaruh sampailah ke hari ini. Dan dalam dunia penulisan, beliau terkenal dengan karya seperti Tafhimul Quran, iaitu tafsir lengkap yang beliau hasilkan selama lebih 30 tahun. Jadi pemikirannya memberi pengaruh besar kepada tokoh seperti Sayyid Qutb dan juga gerakan Ikhwanul Muslimin. Itulah sedikit sebanyak sumbangan besar Al-Maududi, tokoh yang menjadikan Islam bukan sekadar agama, tapi cara hidup yang menyeluruh. Nama saya Nur Afiqah Wahidah binti Muhammad Azami, nombor metrik 072974. InsyaAllah saya akan sambung dengan membentangkan pendapat tentang tokoh, iaitu Abu Al-A'la Al-Maududi. Kami berpendapat bahawa beliau seseorang yang mementingkan keadilan dalam sesebuah kerajaan. Al-Maududi menjelaskan bahawa pentingnya syura, iaitu pemilihan umum yang berdasarkan mencari kebenaran dalam rangka menegakkan daulah Islamiah. Al-Maududi juga turut menyatakan terdapat 2 tujuan dalam menegakkan daulah Islamiah, iaitu yang pertama, menegakkan keadilan berlandaskan kebenaran dan menjauhi kezaliman, dan yang kedua, mendirikan solat serta menunaikan zakat berdasarkan peraturan yang ditetapkan.
Seterusnya, seorang yang tegas dalam menegakkan pegangan Islam dalam aspek politik, Al-Maududi telah mengemukakan konsep teodemokrasi untuk dilaksanakan dalam konsep sistem politik Islam. Konsep teodemokrasi merupakan akomodasi antara teokrasi dan diokrasi, tetapi ia bukan bermaksud Al-Maududi menerima konsep teokrasi dan demokrasi barat secara mutlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aliyah binti Abdul Karim, nombor metrik 073065. Secara keseluruhannya, Abu A'la Al-Maududi ialah salah seorang tokoh Islam yang sangat berpengaruh dalam abad ke-20. Beliau telah membangkitkan semula kesedaran umat Islam tentang keperluan menghayati Islam secara menyeluruh. Gagasan teodemokrasi yang diketengahkan oleh beliau memberikan satu kerangka alternatif kepada sistem demokrasi sekular yang dominan, dengan menekankan bahawa kedaulatan sebenar berada pada Allah, bukannya manusia semata-mata. Malah, semangat beliau dalam bidang penulisan, terutamanya melalui tafsir tafhim Al-Quran, juga memberi banyak manfaat kepada masyarakat sehingga ke hari ini. Meskipun ada yang mengkritik pandangan beliau sebagai terlalu idealistik atau tidak praktikal dalam konteks negara moden, namun semangat intelektual beliau tetap relevan dan menjadi rujukan penting dalam kajian pemikiran Islam kontemporari. Oleh itu, mengenali dan memahami gagasan Al-Maududi penting bagi sesiapa yang ingin mengkaji peranan Islam dalam dunia moden.